Malam ni, bos ajak makan Japanese food di Aburi yang terletak di TDDI. Jadi, nak share je. Bermula dengan cawan mushi, diikuti dengan wagyu goza. Yang dibakar-bakar adalah salmon maki, bukan maki orang, okey? Presentation sini memang menarik. Wow, this is very good. Very flavoring and outstanding. Ini pelik sikit, spicy charcoal chicken. Rasanya sangat unik. Ayamnya digoreng dengan serbuk charcoal. Of course yang boleh dimakan. Yang alas ayam tu jangan makan. Ini Hokkaido scallop. Nampaknya sangat fresh. Besar-besar pula tu. Ini makan panas-panas, mantap. Okey, ini adalah highlight malam ini. Bos order sebab ada promosi. 300 gram A5 Wagyu beef. Hanya RM199. Staff bagi tahu mereka import Wagyu terus dari Jepun. Dan setiap ekor lembu Wagyu datang dengan sijil pengesahan dan sijil halal. Ini adalah pengalaman pertama saya makan Wagyu beef sebegini. Bayangkan apabila dimasukkan ke dalam mulut, kamu akan berasa Wagyu beef seakan-akan mencair di dalam mulut dan bukan di hati. Last but not least, kita ada fresh river prawn, adik bongsu kepada lobster. Overall, bagi saya, kualiti makanan sini adalah bertaraf 5 bintang. Oh, nak bagi tahu sekali lagi, Wagyu beef di sini ada sijil halal.